Okey. Okey, kita ada beberapa item baru sampai yang kita nak kena tunjuk lah. Okey. MBX means matchbox. Matchbox. Saya pun dah lupa apakah matchbox yang akan sampai. Supplier ni dia hantar je lah. Wow. Ni apa pula? Oh, ni collector. Lama lah tak sampai ni. Premium. Ini adalah Matchbox. macam Hot Wheels kan dia ada Hot Wheels Mainline, Hot Wheels Premium. Ini Matchbox punya premium lah. Sebab dia adalah true tires, dia rubber tire ni. Rally. Audi. Lepas tu kita ada dekat sini Bugatti. Yes. Bugatti ya, guys. Nanti ya, Bugatti. Kenapa tu cream kan? Cream and black. So kat sini pun dia tulis ni metal means that besi lah, besi. Then dia ada true grip tires, mean rubber tire. So ini adalah Matchbox yang premium lah. Okay. Dan ini movie. Ini movie punya. Sekat lain. Movie punya dia kat hitam ah. Sekarang dia main hitam-hitam lah. Dia ada 4 variant lah, 4 variant. Matchbox macam buat hitam-hitam Yes, banyak. dia yang hitam ni adalah dia punya the movie. Matchbox the movie dia ada. Movie lagi. Ni 4/4. Boleh buka pintu dia guys. Steering color chrome. Okey. Ini adalah model Ford Mustang Fastback. Terusnya ni bukan movie. Ini adalah kolektor yang tadi tu. Dia ada 20 variant, ada nombor 7. Ini adalah Datsun 240Z Rally. Yang ni kadang-kadang ni untuk Matchbox yang collectors ni dia ada boleh buka-buka pintu, boleh buka bonnet. Saya tak tahu lah function dia, kena search tengok lah. Then wow, Jaguar XJ220S. Cantik ya, panjangnya body dia. Atas dia nampak dalam lah. Transparent. Muk pangku. Cantik weh. Color dia, tengok. Cantik color dia. Cheese lah. Bukan. 2/4. So dia ada nombor-nombor tadi kan? Ini 1/4. Yes, 1/4. So complete lah variant untuk movie dalam satu case ni. Okay, yang ni adalah Dodge Challenger RT. So itu dia guys. So dia ada 1, 2, 3 dan 4. So 4 variant lah untuk Matchbox ni. Matchbox collectors. Okay, yang ni box Matchbox collectors. Dan kita buka seterusnya box ini pula. Ini JMG 31 ni letak. Oh, yang ini adalah Mario Galaxy Movie. Jadi saya pernah iklankan dekat saya punya muka buku. Yes. Ini adalah Yoshi. Yoshi yang Comel. dinosaur tu kan. Hidung. Lepas tu ni Mario. Mario punya motor. Dan motor apa tak tahu, motor Mario. Dan Luigi. Ni Luigi. 3 variant lah. Ni repeat. Sama. Ada berapa? Ada 2 set lah, 3 variant. Dalam box satu case. Dan 3 variant je nampak. 3 variant saja dia. So dia ada 6 dalam satu case ni. Ni pun tak banyak ni. Seterusnya HDH54 Dash K. Apa ke benda ni? Oh, ini adalah Hot Wheels Anniversary kan. Berapa banyak? Hot Wheels Anniversary dalam satu case ni dia ada 24, betul lah 24. Dan dia ada satu chase. So kita tengok satu-satu lah model dia kan. Okey, yang ini adalah Fiat. Wow. Ini berapa anniversary? Color gold guys. 58 anniversary. Wah, BMW M3. Wagon. Color gold. Wish, emas. Ini adalah Roger Dodger. Oh, wow, Ford Escort. Ford ini 6 Toyota Land Cruiser 80. Toyota Land Cruiser. Dan satu lagi. Ini dia punya chase. Track D wagon dia punya chase. Color gold semua. So ni complete lah satu set dia. Tapi dalam satu case dia akan dapat satu chase je. Satu case dia ada satu chase dia. Sebab tu chase dia ni mahal dan susah jumpa. Sebab dia satu je dalam 24 pieces ni. Okay. Terusnya yang saya nak buka dekat sini adalah dia ada variant Dash A, dia ada variant Dash B. Jom kita tengok. Oh, dia macam tak pernah muncul. Yang ni lain. Wow. Yang ini yang story. Dia with character. Macam ni Spider-Man. Okay. Spider-Man. Star Wars. Grogu. Ini Star Wars. Buzz Lightning. Ini Toy Story punya Buzz. Ada Buzz dalam tu ya. So yang ni semua sama dalam dia. So ini adalah Dash A. Kita nak buka Dash B juga. B. Ini Dash B. So Dash B ada dekat Spider-Man dan ada Hulk. Hulk kereta dia ni.
Tak muat lah dia. Kereta dia duduk seorang dia kat depan tu. Apa? Saya tak muat. Oh, JC. Wah, JC pakai kereta tu. Shaker lah. Lepas tu Woody. This is Woody punya kereta. Sama kereta. So variant 6 je variant dia. Macam tu. So yang ni adalah Superstar Speeders. Nama series dia. Okay. So itu je kot yang masuk kan. Ini yang saya nak update lah. Yang apa yang masuk kat Rotos pada hari ini guys. Okay. Jom kita update.